Calon penolong pegawai tadbir N5 Sarawak. Panggilan exam online REQT dah keluar. Ujian kali ini berlangsung selama 4 jam. Calon akan melalui beberapa bahagian: ujian generik 1, ujian psikometrik 2, ujian psikometrik 3, ujian psikometrik 4 dan ujian psikometrik 5. Maksudnya calon bukan cuma diuji pengetahuan am sahaja. Ada bahagian generik, ada bahagian psikometrik dan calon juga perlu bersedia dari segi fakta, kefahaman, pengiraan, nilai diri dan kesesuaian personaliti. Tips untuk calon: pertama, jangan study secara rawak. Fokus pada topik penting seperti pengetahuan am Sarawak, persekutuan, perkhidmatan awam, perjawatan, pengiraan asas dan nilai sebagai penjawat awam. Kedua, untuk psikometrik, jangan jawab ikut emosi semata-mata. Baca ayat betul-betul dan pastikan jawapan anda konsisten dengan nilai penjawat awam seperti integriti, amanah, disiplin, tanggungjawab dan profesional. Ketiga, biasakan diri untuk buat latihan soalan. Bila dah biasa dengan format, anda akan lebih tenang masa exam sebenar nanti. Untuk calon yang nak buat persediaan lebih tersusun, boleh dapatkan rujukan REQT Sarawak 156 muka surat. Dalam rujukan ni ada 90 contoh soalan, 30 bahasa Melayu, 30 bahasa Inggeris generik dan 30 bahasa Inggeris fungsian. Bonus tambahan 10 soalan pengiraan Sarawak REQT, nota pengetahuan am Sarawak dan persekutuan, topik popular matematik dan juga formula ringkas, nota bahasa Inggeris kerja seperti memo, report dan email, dan juga info lengkap perjawatan dari grade 1 hingga grade 9. Jangan masuk exam dengan fikiran yang kosong. Peluang dah sampai, sekarang masa untuk buat persediaan. Klik link di bio ataupun di MCSU untuk dapatkan rujukan.